Ibadah korban merupakan salah satu syiar Islam yang agung, dilaksanakan pada Hari Raya Aidiladha dan hari-hari tasyrik. Ia adalah ibadah penyembelihan haiwan ternakan seperti lembu, kambing dan unta. Sebagai tanda ketaatan dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mengingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang bersedia mengorbankan puteranya Nabi Ismail alaihissalam. Selain mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ibadah korban juga mempunyai dua medium untuk berkongsi rezeki dan meringankan beban golongan yang memerlukan. Pada masa kini, umat Islam mempunyai dua pilihan utama dalam melaksanakan ibadah korban, sama ada melaksanakan di tempat sendiri atau di luar negara. Kedua-dua pilihan ini mempunyai kelebihan dan pertimbangan tersendiri yang perlu diteliti. Seterusnya, kita pergi pula kepada isu dan perbincangan perbezaan antara korban di tempat sendiri atau di luar negara. Dalam video kali ini, kita akan menemual beberapa orang responden untuk kita melihat pemahaman mereka tentang ibadah korban di tempat sendiri atau di luar negara. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pelajar-pelajar antropologi dakwah yang datang untuk minta pandangan berkaitan dengan ibadah korban. So, soalan berkaitan dengan mana lebih afdal antara korban di kawasan di tempat-tempatan dan juga luar negara. Okay, baik. Dia macam ni, ibadah korban ni satu ibadah yang sunat kan. Kita semua faham dan kita semua ambil maklum yang ibadah korban ni kita ambil satu ibadah sunat yang menjadi keutamaan kepada umat Islam di atas pengorbanan Nabi kita kan, yang nak berkorban, nak mengorbankan anak dia bagi tujuan ni, tapi Allah gantikan dengan apa? Dengan kibas kan. So ramai yang sering kali bertanya lah ataupun mempersoalkan yang mana utama, berkorban ataupun di kawasan setempat ataupun di tempat lain. So dia macam ni, biasanya dia ada beberapa situasi lah. Sekiranya kawasan tempat kita tu memang orang yang berkorban tu tak ramai, ataupun yang melaksanakan ibadah korban ni tak ramai, ataupun yang orang miskin. So sasaran kita bila kita melaksanakan ibadah korban ni, daging yang kita sembelih tu kita nak bagi kepada orang miskin, fakir dan sebagainya. So sekiranya kawasan tempat kita tu memang tak ramai yang melaksanakan ibadah korban, yang nak mengagihkan daging korban tu tak banyak. So di situ juga orang yang miskin masa tu ramai. So jadi keutamaannya sepatutnya dia lebih utama melaksanakan ibadah korban di kawasan setempat lah. Okay, so situasi kedua, sekiranya kawasan tu memang kita tahu surau masjid tu mungkin setahun tu, ataupun kawasan setempat tu memang setiap tahun akan sampai daging ke rumah setiap orang tu sampai 3-4 kilo. So pada masa itu kita sewajarnya lebih mengutamakan kawasan yang kita rasa tak ramai orang yang buat korban. Tak kira lah mana-mana tempat, contohnya luar negara dan sebagainya. Saya banyaklah pengalaman melaksanakan ibadah korban di beberapa tempat di Afrika, di selatan Thailand, di kawasan-kawasan Myanmar yang kadang-kadang kita rasa miskin tu terlalu miskin, sehingga kan bila kita tanya dia orang ni setahun tu tak pernah jumpa daging. So maksudnya apa? Maksudnya dia orang ni memang betul-betul miskin dan tak mampu. So pada masa itu kita rasa kalau kawasan kampung kita, yang kalau kita tak korban pun orang miskin kawasan kita tu akan dapat rasa daging. So pada waktu itu saya rasa kita wajarlah, maksudnya melaksanakan ibadah korban kita tu di tempat-tempat yang kita rasa betul-betul ibadah kita tu, maksudnya daging korban kita tu dinikmati oleh orang yang tak mampu.
Tapi kalau lagi bagus, kalau kita mampu, di kawasan kita pun kita korban, di tempat lain pun kita juga hantar kita punya korban lah. So kalau kita mampu lah, kalau ada banyak duit dan sebagainya. Satu lagi, ramai juga yang mengambil kesempatan melaksanakan, banyaklah kita tengok foundation ataupun yayasan ni dia ambil kesempatan melalui ibadah korban. So kalau kita nak melaksanakan ibadah korban luar negara ni, kena berhati-hati, takut ditipu lah. Sebab banyaklah sekarang ni sindiket-sindiket yang nak ambil keuntungan di atas tujuan ibadah, bukan sahaja ibadah korban, tapi banyaklah haji, umrah dan sebagainya ditipu dan sebagainya. So nasihat saya, kalau nak beribadah korban luar negara ni, kena cari pihak-pihak yang kata boleh dipercayai lah. Okay? Itu untuk isu yang pertama lah kan. Yang kedua berkaitan dengan kos korban. Baik, pengalaman saya bila kita terlibat dengan aktiviti ibadah korban luar negara ni, terutamanya negara-negara yang yang garis kemiskinan dia sangat tinggi. Contohnya di belah Afrika dan sebagainya kan. Ataupun yang terdekat jiran kita. Saya selalu melaksanakan ibadah korban tahun lepas di selatan Thailand, dan tahun ni pun saya dengan beberapa kawan-kawan juga akan melaksanakan ibadah korban di selatan Thailand. Jauh dari sudut harga tu jauh lebih murah lah. Lebih murah sebab apa? Sebab satu, kos lembu kalau di selatan Thailand, di Afrika ni, harga dia sangat murah. Seekor tu dalam 1,500, paling mahal pun 3,000 macam tu je. So kita boleh kira lah, dalam satu bahagian korban tu, kalau seekor tu dalam kadang-kadang tu harganya dalam RM450, RM400, RM300 pun ada. Saya pernah melaksanakan ibadah korban di Sri Lanka. Harga satu bahagian korban tu RM300, murah daripada satu bahagian korban kambing di Malaysia. Sebab harga ni dia bergantung kepada pasaran ternakan. Malaysia ni sebenarnya antara negara yang harga ternakan tinggi lah. Sebab kebanyakan kita punya kadar SSL, kadar sara diri, sufficient level, ternakan kita di Malaysia ni jauh lah permintaannya lebih tinggi daripada pengeluaran. So itu yang mempengaruhi harga lah. Ya bergantung lah. Mungkin kalau pergi korban di Australia, di Britain tu, mungkin harga lebih tinggi lagi, sebab satu nilai mata wang itu juga mempengaruhi lah. Okay? So setakat ni tapi jarang lah orang pergi korban buat di Eropah, Afrika, Australia ni, sebab kita orang tahu ni negara orang kaya, memang kita tak pergi buat ibadah korban. So biasanya ibadah korban ni kita pergi sasarannya kepada negeri-negeri ataupun tempat yang masyarakat tu tak mampu, Afrika dan sebagainya lah. So itulah maklumatnya, sebuah sedikit berkaitan dengan lokasi dan juga hargalah korban. Okay? Terima kasih. Wallahualam. Okay, secara amnya, syarat dan prosedur asal untuk pelaksanaan korban ni dalam negara dengan luar negara dia sama saja. Dia tak ada berubah apa-apa. Sebabnya dalam negara dan luar negara dia akan patuhi atau mengikut syariat Islam yang telah ditetapkan lah. Pengagihan yang paling layak iaitu dalam negara atau luar negara dia berbeza. Kalau dalam negara ni, orang yang utama yang akan diagihkan adalah fakir miskin, asnaf, itu. Tapi untuk yang di luar negara, dia hanya ambil orang yang memerlukan saja. Contoh yang kena bencana alam, yang memerlukan ni lah makanan asasi. Pada pandangan saya, setengah orang memilih untuk melakukan ibadah korban di luar negara kerana ianya lebih memerlukan kos yang lebih rendah berbanding di dalam negara sendiri. Selain itu, mereka melakukan ibadah korban di luar negara untuk
membantu negara-negara yang miskin untuk mendapatkan sumber keuangan. Hal ini juga akan memberikan ganjaran pahala yang lebih besar sekiranya kita membantu golongan fakir yang lebih memerlukan. Sekiranya negara tersebut memang berpegang pada mazhab Syafi'i, maka tidak dapat tidak mereka pasti akan menjalankan ibadah korban mengikut syariat. Contohnya iaitu memiliki niat yang betul sebelum melakukan ibadah korban. Selain itu juga, haiwan itu perlulah suci, iaitu haiwan yang boleh disembelih mengikut mazhab Syafi'i seperti haiwan ternakan iaitu lembu. Selain itu, berkaitan masalah kekangan logistik di mana mereka tidak dapat melakukan ibadah korban di dalam negara menyebabkan mereka memilih untuk menghubungi agensi luar bagi menjayakan ibadah korban mereka. Impak sosial bagi berkorban di dalam negara adalah kita dapat mengeratkan hubungan di antara masyarakat. Manakala bagi di luar negara adalah kita kurang pengetahuan terhadap masyarakat tempatan. Manakala impak ekonomi pula di dalam negara, kita berkorban dalam negara dapat menambahkan income pendapatan negara. Manakala untuk berkorban di luar negara dapat membantu golongan-golongan asnaf di negara berkenaan. Secara kesimpulannya, memilih cara untuk penyembelihan korban sama ada di dalam atau di luar negara dapat dipertimbangkan melalui syarat ekonomi dan sosial. Penyembelihan yang dilakukan secara dalam tempatan dapat pengawasan secara langsung. Seterusnya, dapat memupuk ekonomi domestik dan memupuk kebersamaan komuniti. Manakala penyembelihan yang dilakukan secara luar negara, khususnya dalam kawasan miskin, mampu memberi impak kemanusiaan yang lebih besar dan selalunya dengan kos yang lebih rendah. Meskipun ianya memerlukan kepercayaan penuh kepada pelaksana, kedua-dua pilihan adalah sah dan berpahala bergantung kepada niat serta kemampuan individu itu tersendiri serta impak yang ingin dicapai melalui cara pelaksanaan korbannya.